Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome 2026. Kejap lagi aku akan share video yang aku shoot masa awal tahun 2025. Masa tu aku dapat satu unit Toyota Corolla Cross color dark turquoise yang variant dia harga 148 HCV 148K. So, aku dah shoot semua, cuma nak edit tu yang makan masa lama sampai hujung tahun baru siap edit. Aku edit biasa je. So kalau korang berminat dengan Toyota Corolla Cross, korang boleh pergi dekat showroom, tengok kalau berminat, beli terus geng. Okay geng, kita jumpa next video. Assalamualaikum, bye bye. See ya. Okay, Assalamualaikum. Salam sejahtera, selamat tengah hari. So kita ada dapat satu unit Corolla Cross yang baru 2025 punya. Yang ni kereta dia, Corolla Cross. Okay, yang ni variant yang paling high spec. Dia ada 3 variant tau, 3 variant. So variant yang pertama tu gas, pakai minyak lah. Kalau variant yang kedua dengan ketiga tu dia hybrid. Hybrid HEV, Hybrid Electric Vehicle. Yang ni dia punya logo dia macam ni. Okay, dia punya harga start 133,800 yang gas punya. Kalau yang biasa hybrid 140,800, 140,800. Kalau yang GR HCV GR harga dia 148,800. Alright, so kita akan review, tak detail sangat lah kita review. So dia punya sport rim kalau kita tengok, saiz saya 255, 50, 18. Sport rim 18 lah. Alright. Okay, yang ni dark turquoise. Dia ke arah-arah biru-biru apa? Metallic gelap. Biru metallic gelap. So yang ni kita dah start engine tadi. So ni lah bunyi engine dia. Lebih kurang macam tu lah. So push button dekat belakang ni. Alamak, nampak pula air. Okay, ni bonet belakang dia besar je, lebih kurang macam ni lah. Dia ada tempat upper back dia macam ni. So tire spare dia ada kat bawah ni. Tire spare dia ada kat bawah ni. Kat sini bawah ni. Sap. Okay, simpan dulu. Alright. So kita akan memandu secara light-light. Kita minta kebenaran untuk memandu lah. Yang ni yang auto ni, yang seat untuk pemandu je lah. Untuk pemandu je memang ada button ni. Odo trip. Ni untuk lampu lah, atas bawah. So meter dia macam-macam meter. So meter dia kejap. So kalau ni kunci dia, kita letak di sini. Dia suruh tekan brake, lepas tu baru tekan power button. Okay, kalau korang tengok dekat meter dia saiz dia 12 inci kali 4 inci. Kalau korang tengok meter dia. Lepas tu CarPlay ni LCD yang untuk CarPlay ni dia punya saiz lebih kurang 10 inci lah. Tapi yang ni bukan yang asal tau. Yang ni owner dah plug in Android AI box lah. So dia untuk dapatkan Netflix punya software. Okay, kalau korang nak kena beli asing lah. Okay, kalau korang tengok dekat sini meter dia dengan steering dia banyak lah button-button tu. Okay, saya cuma nak info, just nak share dia punya features. Kalau tengok dekat sini dia ada Toyota Safety Sense 2.0. Lepas tu dia ada PCS. PCS tu apa? Pre-Collision System. Dia datang dengan dia guna kamera dengan radar. Benda tu. Lepas tu dia ada LDA, Lane Departure Alert. Okay, Lane Departure Alert with steering assist. Okay, lepas tu Lane Tracing Assist, LTA. Lepas tu Dynamic Radar Cruise Control, DRC. So function-function ni, bila dia ada line putih tu, dia akan baca line putih tu, dia akan boleh follow line putih tu. So
Korang boleh je lepas steering dia akan follow line putih tu, tapi dia akan keluar notification, dia suruh korang pegang juga steering untuk safety lah. First sekali kalau naik kereta kena pakai seat belt lah. Kena pakai seat belt. Okay, kena pakai seat belt. So kita nak try secara light-light je lah. So okay, kita akan pusing-pusing pusing-pusing sini je lah. Kita nak try apa yang menarik, tertarik kau memang The Bomb. So sempena Hari Raya yang menjelma akan datang ni, siapa-siapa yang nak membeli Toyota Corolla Cross 2025 boleh dapatkan dengan segera. Mungkin saya akan letak link-link supplier, bukan supplier, apa? Salesman yang berkenaan lah. So yang ni kalau tengok meter dia just nice lah. Saya nak komen nice tak nice tu, compare dengan kereta saya tu Myvi ni memang jauh berbeza lah. Fully digital lah dia punya tu. So kalau tengok kita turun bukit, dia berwarna kebiruan, maksudnya dia tengah cas lah, dia tengah cas bateri. Bila turun bukit, roda dia berpusing lah. Bila roda berpusing, memang turun bukit roda berpusing kan, alamak. Dia akan auto charge bateri. So kalau kita tekan minyak sikit, okay, kita boleh tengok bila kita tekan minyak, dia lepas daripada eco tu, dia engine tu dia akan charge bateri tu. Kalau kita tengok dia warna merah tu kan, dia charge bateri tu. Okay, tapi bila kita lepas dia minyak, okay, kita tak tekan minyak langsung, dia memerlukan roda je berpusing, dia akan auto charge. Roda tu yang akan auto charge bateri tu. Itulah teknologi yang dibekalkan dekat Corolla Cross ni. Okey, bawah daripada ekor kuning, maksudnya dia guna bateri saja. Dia tak guna minyak enjin. Dia guna bateri saja. Ya. Dia guna bateri saja. Saya rasa saya agak serasi lah dengan Corolla Cross ni. Macam mana lah? Adakah saya nak kena order juga? So kita berhenti sekejap, seketika untuk memvideokan apa yang boleh video. So dia ada banyak button-button kat sini. Ni button-button dia. Yang ni button-button dia standard lah. Button standard yang kebiasaan teknologi hybrid punya kereta ataupun high spec punya kereta. So dia ada auto cruise. Auto cruise ni tadi saya dah tengok macam mana penggunaan dia, tapi nak try pun macam tak berapa nak berani. Mungkin akan datang kot. Mungkin nanti kita pergi tempat lain. Okay, yang ni kita punya sahabat. Owner dia kat belakang. Aircon dia kuat. Yang ni aircon dia punya suhu tu 23. 23. Suhu 23 pun dah sejuk. Okey, kita kena bagi signal juga. Lalu tempat yang sama juga. Yang ni power mode. Lepas tu dia ada power. Oh, dia ada eco mode. Okey, tekan lagi sekali. Dia ada eco mode. Okey, ini eco mode. So dia ada eco mode, normal mode, power mode. Yes. So benda-benda tu yang ada dekat sistem dekat dalam kereta ni lah. So yang tu penggunaan dia ikut atas korang. Kalau korang nak light drive dekat highway santai kan, boleh je eco mode. Tapi kalau korang nak padu, dia ada power mode. Korang nak test dengan kenderaan lain, boleh je. Ush, saya tak biasa lalu sini. Saya pusing sekejap Okay geng, kalau tengok cara pemanduan saya apa yang saya dapat baca dekat sini 1 kilometer dia boleh pergi sampai 20 kilometer per liter. Okay, jadi cara pemanduan pun dia boleh baca dekat situ. Yang ni kat mana? Straight Hybrid electric vehicle, yang tu. So yang ni saya nak kena tekan normal ke? Yang ni kalau macam ni pun okey. Ni tekan hold. Tekan hold. Okey, dia ada button hold ni Okey, kita tekan hold ni. Okey, saya akan lepas brake, dia akan berhenti macam tu. Dia akan hold kereta ni, dia tak akan bergerak. So benda tu boleh tengok dekat meter sini. Alright. Dekat meter ni. Nanti kita ambil video sikit lah untuk meter ni dan steering ni. Okey geng. Setelah 10 minit saya bawa agak
seronok juga. So nampaknya saya kena beli satu ataupun beli dua, satu rumah satu saya bawa pergi kerja lah. Bentuk dalam dia, color dalam dia macam ni lah. Okay, saya minta tolong sahabat saya. Okay sahabat, thank you sahabat. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So kita bergerak. Macam slow je kawan kita kat belakang tu. Okay, memang slow. Okay geng, tak banyak yang saya nak ulas sangat untuk Corolla Cross 2025 ni. Yang ni variant high spec lah, variant HEV. Untuk harga HEV ni, yang high spec ni harga dia 148,800. 148,800. Yang high spec lah, dia ada 3 variant Yang variant yang bawah sekali 133,800, yang kedua 140,800, yang high spec yang macam ni 148,800. So sempena hari raya yang akan menjelma ni, jangan lupa order geng. So nama-nama salesman, okay, korang boleh roger dia. Dia boleh ni lah, info ataupun dia boleh terangkan korang macam mana cara dia untuk membeli kereta ni. Macam payah pula nak beli. Dia janji ada ongkos dia je. Tu yang paling penting. Okay geng, sampai di sini sajalah review untuk Toyota Corolla Cross 2025. So siapa yang berminat nak dapatkan Toyota Corolla Cross 2025, okay geng, boleh dapatkan dengan segera sempena Hari Raya yang akan tiba. Boleh korang guna untuk Hari Raya yang akan tiba. Kita akan jumpa next video. Assalamualaikum, bye bye, see you.